Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ membukukan cuti ke semua 2,500 pegawai dan anggota penguatkuasa di seluruh negara sepenuh op khas Hari Raya Aidilfitri 2025. Operasi khas yang akan bermula 24 Mac hingga 8 April itu memfokuskan penguatkuasaan dan advokasi bagi menurunkan kadar kemalangan jalan raya sepanjang musim perayaan. Sepanjang operasi berkenaan, JPJ memfokuskan kepada 7 kesalahan berjadual, antaranya tidak mematuhi had laju, melanggar lampu isyarat, memandu di lorong kecemasan dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Untuk anggota JPJ memang kita adalah menjadi sebahagian daripada operasi JPJ adalah kita akan membukukan cuti-cuti apabila tiba musim perayaan. Beliau ditemui selepas sesi lipat urus op khas Hari Raya Aidilfitri 2025 JPJ Kelantan di stesen penguatkuasa Bukit Jawa, Pasir Putih, Kelmarin. Katanya larangan ke atas kenderaan barangan akan dikuatkuasakan pada 29 dan 30 Mac serta 5 dan 6 April depan.